Korang kalau ambil side dekat lorong depan tu kan, dia bila kau masuk kawasan orang, maknanya kau kena slow down. Kau tak payah nak bawa laju-laju. Kau rempuhnya signboard aku ni. Dah berapa tahun aku pakai signboard ni, tak ada pula orang langgar. Why ni boleh pula kau langgar. Dah tu kau kata kau sebab kau terlebih ambil corner nak masuk. Kau kata sikit ni bukan sikit, Mat. Ni bukan sikit. Lagi sekali aku nak ingatkan, kalau kau nampak signboard ni dekat depan lorong tu, bawa kereta tu slow-slow. Tak ada apa yang kau nak kejar, Tak ada apa yang nak kejar, kau masuk slow-slow. Paut pelan-pelan. Jangan digempuhnya signboard ni. Kan aku minta ganti rugi sekarang. Kau kata aku melampau-lampau. Tapi, tengoklah sendiri. Paut steering tu kan. Kebanyakan kereta sekarang ni power steering, dik. Paut sikit aja dah boleh masuk dah. Tak payah paut berya-ya sangat nak masuk lorong. Tu je nak pesan. Warung aku buka macam biasa. Min cepat datang. Bye.